Kenapa Zaki cepat berjaya? Zaki dia cepat berjaya tu. Sekejap je dia masuk bidang seni, sekejap dia pop. Di satu program kerajaan. Masa tu kan? Rasa KDN ke apa program kerajaan tu? CPA ke macam tu lah. Something like that lah. Something like that lah. I don't remember lah program apa. Tapi program kerajaan lah, Puspanita ke apa? Puspanita rasa. Kan? Ya kot. Ada Zaki. Sekejap tengah recall. Ada Zaki. Tiba-tiba ada Zaki. Ada Zaki. Dan saya tengok Zaki ni dia selalu berpakaian kemas. Kata tak kira lah. Show tengah hari ke, show petang ke, show malam ke, memang dia akan pakai suit. Mungkin aturkan oleh mama dia lah. Oleh mak dia. Mami. Mami dia. Mami dia ni yang manage dia ni. Mami dia yang manage benda ni. Dan di situlah dia mula mendapat tempat di hati warga Malaysia. Mula mendapat tempat. Bila dia datang show, manager Zaki tu mama dia. Mami. Bila dia datang show dengan pakaian kemas, pakai tie, rambut berminyak elok, sekasut kilat. Di situ bila penampilan dia cantik, lepas tu kebetulan pula dia ni seolah-olah klon Datuk Jamal Abdillah. Dia klon. Dia betul-betul klon. Cara bercakap, cara pegang mic, cara bergerak, cara penyampaian lagu, dia punya showmanship sama. Sebiji kalau orang Kelantan kata anak butik.